Pernahkah anda terbayang satu tempat yang tenang, dikelilingi rimbunan hijau dan gunung ganang, namun menyimpan pelbagai rahsia besar yang sangat jarang diketahui orang? Jom kita terukai Tasik Bukit Merah di Perak. Bertemu kembali. Selamat datang ke Tasik Bukit Merah. Apabila anda berada di sini, yang pertama menjarap perhatian ialah ketenangannya. Suasana di sekitar Tasik ini sangat mendamaikan hati. Berjalan-jalan di sekitarnya, anda akan terlihat bangunan-bangunan yang menarik dengan seni bina yang unik, berpadu indah dengan pemandangan alam semula jadi. Semuanya kelihatan sangat damai, jauh dari hiruk pikuk bandar. Tahu tak, Tasik indah ini bukan sekadar lombong biji timah yang ditinggalkan. Ia sebenarnya adalah tasik buatan manusia yang pertama di Malaysia. Ia mula terbentuk pada tahun 1906 semasa pemerintahan Sultan Idris yang ke-28. Rahsia di sebalik terbentuknya tasik ini adalah kerana pembinaan empangan Bukit Merah yang telah menenggelamkan sebahagian besar kawasan di sini, lalu menjadikannya sebuah tasik air tawar yang sangat luas. Empangan ini unik kerana terletak di antara dua daerah iaitu Krian dan Larut Matang Selama dengan keluasan kawasan tadahan seluas 40 km persegi. Tak cukup dengan fakta tasik buatan manusia pertama, ada satu lagi keunikan yang membuatkan Tasik Bukit Merah ini sangat istimewa. Ia adalah satu-satunya tasik air tawar di Malaysia yang mempunyai landasan kereta api merentasinya. Hari ini, jambatan kereta api ini dikenali sebagai Bukit Merah Marine Viaduct, merentasi sepanjang 3.5 km. Landasan berkembar yang siap pada tahun 2013 ini menggantikan landasan tambak lama, menjadikannya jambatan kereta api paling panjang yang pernah dibina merentasi sebuah tasik di negara kita. Sungguh unik, bukan? Cara terbaik untuk menikmati Tasik Bukit Merah ini adalah dengan menaiki bot. Dikelilingi oleh gunung dan bukit yang menghijau serta angin yang sepoi-sepoi bahasa, ini memang penawar jiwa. Rasa stres hilang sepenuhnya bila berada di tengah tasik ini. Dan jika anda datang pada waktu petang, anda akan dihidangkan dengan satu lagi keajaiban. Pemandangan matahari terbenam di barat hujung tasik ini amat memukau. Warnanya yang kemerah-merahan bertindih dengan air tasik yang tenang pasti membuatkan anda teruja dengan enggan pulang. Satu fakta bonus untuk para peminat ikan hiasan, Tasik Bukit Merah ini sebenarnya sangat terkenal sebagai habitat asal kepada ikan arowana, ikan hiasan berharga yang menjadi tumpuan ramai kolektor. Akhir sekali, pelayaran kita hari ini berakhir di sebuah tempat yang sangat istimewa, Pulau Orangutan. Ini adalah satu-satunya pulau orangutan di Semenanjung Malaysia.
Di sini kita boleh melihat orangutan bergerak bebas dalam habitat semula jadi mereka. Walaupun mereka tinggal berasingan di pulau ini untuk tujuan pemeliharaan, kita masih berpeluang melihat kelakuan mereka yang comel dan sangat mirip manusia dari jarak yang dekat. Satu pengalaman yang sungguh menyentuh hati. Tasik Bukit Merah bukan sekadar tempat percutian, ia ada satu pengalaman yang penuh dengan sejarah, keunikan dan pemeliharaan. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.